Akmal? Ya, Pak. Bapak tak suka Akmal kawan dengan anak jiran sebelah. Awak? Bapak tengok mak pak dia perangai teruk. Ayah dah balik lewat malam, jalan terhoyong ayam, minum arak ke apa? Mak dia pun isap rokok. Duk sidekin pun isap rokok. Tapi tu parents dia, bukan dia. Perangai mak pak selalunya turun pi kat anak. Tak semestinya. Tengok macam bapak. Bapak penabaran, saya tak. Elok sikit nah. Mana ada aku penabaran. Akmal kena ingat, Akmal tu budak paling cemerlang kat sekolah. Selalu dapat nombor 1, jadi ketua kelas, ketua pengawas, ketua pusat sumber, pelajar pita, pemenang nilai peringkat negeri dan olahraga sekolah kategori Rabun. Anak jiran sebelah bodoh. Tak baik bapak cakap macam tu. Bukan nak kutu, tapi hakikat. Tuhan jadikan orang lain-lain. Mungkin dia tak pandai akademik, tapi kukut dia tera masak ke, mi yoyo, buat origami. Dok, jangan duk salahkan Tuhan. Depa tu malas belajar. Semua orang kalau rajin belajar boleh dapat A mesti tambahan. Depa sengaja cakap alasan. Bapak dulu MA dapat berapa? Awak sengap. Aduh. Dengar sini, inilah warning. Kalau bapak nampak aku mampir rumah sebelah, duk panggil anak depa mi petang-petang, ajak dia pergi sekolah sama-sama ke, bapak pukul ke mai. Bapak tak suka budak tu. Jiran sebelah mana ada anak? Anak jiran sebelah bodoh.